Hello what's up guys, kembali lagi dengan aku Darir. Kali ini aku akan main game. Ya, korang pasti tahu. Kalau korang dah nampak ni. Ya. Korang nak tahu nama gamenya apa? Garden Sawit ataupun Sawit Garden. Itu kalau dalam bahasa Indonesia lah, aku kata Inggeris ke Indonesia, tak tahu lah. Ya, dalam permainannya aku tak tahu aku kena buat apa. Kita dengar progress. $46 gini bos, single dong. By the way, ini tengah azan subuh. Coba aku buat lepas sahur. Hai Bung, hari ini yang cerah bukan? Apa yang harus lakukan saya yang menjual ini sahaja? Anda mendapatkan segitu ya? Siap. Ngerekek kaca-kaca. Ngerenyek metal. 150. Aku baru perasa kalau ini lagunya lagu sawit. Ni aku kuatkan. Padahal volumenya dah naik ke atas dah. Jadi cari rasanya kalau nak ambil sawit. Dan kan ni pokok sawit. Aku nak kenalkan pokok-pokok yang ada dekat sini. Kat sini ada pokok sawit dan situ juga pokok sawit. Dan situ juga pokok sawit. Situ juga pokok sawit. Dan situ juga pokok sawit. Nyatanya pasti macam ni. Ya semuanya pastilah pokok sawit. Kan namanya kan sawit garden. Ya aku tahu sih. Cuma nak main aja. Why? Boleh kek satu.
Diambil orang. Diambil orang, malas. Anak ada tak ada apa-apa. Cuma ada anomali je tadi. Udahlah, daripada lama-lama lebih baik aku skip dulu. Okay guys, sekarang aku ambil satu lagi ni. Lepas tu aku jual. Wah, dapat jackpot guys. Kejap. Aku tadi tu kejap saja. Guys, daripada aku gabut kan, kenapa aku suruh korang daripada Q&A time, lebih baik cara kita buat macam odol kentang atau odol kentang je lah. Suruh pilih itu, pilih ini, ataupun kata-kata ataupun pantun. Terserah korang. Aku pilih secara random. Jadi aku bukan pilih secara jadi aku pilih secara acak dan aku tidak pilih dari yang atas.
ini yang lagu sawit tapi takut copyright. Sorry guys kalau aku diam dari tadi, sebab aku lagi fokus main game sawit. Dalam lebih baik kalau ada kawan aku. Oke nih, boleh bersembang. Ini tak boleh bersembang. Mungkin kita sambung part 2 aja lah. Oke, seperti yang aku buat part 2. Ingat nama judul game ni. Jangan betul. Ayam nasar. Tak ada. Tak ada lagi. Ayam nasar. Udah.
Aduh. Oke, mungkin segini saja untuk video ini. Aku sambung part 2. Jangan lupa untuk kata-kata hari ini. Aku nama Caudo kata-kata hari ini ataupun pantun ataupun pilih itu atau pilih ini macam lah. Cara pilih sawit atau pilih kelapa. Ya nanti aku pilih nanti ya. Weka. Sebenarnya aku orang Malaysia tapi aku kadang-kadang boleh bahasa Indonesia ataupun Malaysia. Jadi aku dah tahu lah. Ni kalau yang nak belajar bahasa. Yang nak belajar bahasa esok je lah. Ataupun part 2 je lah. Okey, terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.